Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Buku Pertama. Kami akan membentangkan kajian kami iaitu bertajuk Kesan Kualiti Rumah Sewa terhadap tahap kebajikan dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Kajian ini dikaitkan dengan Sustainable Development Goal 3 iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik. SDG 3 menekankan kepentingan kesihatan fizikal dan mental dalam memastikan kualiti hidup yang seimbang. Kami memilih SDG ini kerana isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti semakin membimbangkan dan semakin relevan, terutamanya selepas pandemik dan peningkatan kualiti hidup. Selain tekanan akademik, persekitaran tempat tinggal seperti rumah sewa juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi emosi, kesejahteraan dan fokus belajar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat bagaimana kualiti rumah sewa boleh memberi kesan terhadap kebajikan dan kesihatan mental pelajar universiti. Seterusnya, kita akan lihat kepada masalah kajian. Antara masalah utama yang dikenal pasti ialah kualiti rumah sewa yang kurang memuaskan seperti kemudahan asas yang tidak lengkap, tahap kebersihan yang rendah dan persekitaran yang tidak selamat. Keadaan ini boleh menjejaskan keselesaan serta rutin harian pelajar termasuk masa belajar dan rehat. Selain itu, persekitaran rumah sewa yang tidak kondusif juga boleh menyebabkan pelajar mengalami tekanan, keresahan dan gangguan emosi sekaligus memberi kesan negatif kepada kesihatan mental mereka. Namun begitu, isu ini sering dipandang remeh dan kurang dikaji secara empirikal, terutamanya dalam konteks pelajar universiti di Malaysia. Berdasarkan masalah tersebut, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada kualiti rumah sewa yang merangkumi aspek kemudahan asas, keselamatan dan persekitaran mempunyai hubungan dengan tahap kebajikan dan kesihatan mental pelajar universiti. Melalui objektif ini juga, kajian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kepentingan persekitaran tempat tinggal terhadap kesejahteraan pelajar. Seterusnya, slide ini memaparkan hipotesis kajian yang dibentuk berdasarkan objektif kajian yang telah dinyatakan sebelum ini. Secara keseluruhannya, kajian ini melibatkan dua hipotesis utama. Hipotesis pertama bertujuan untuk menguji sama ada wujud hubungan yang signifikan antara kualiti rumah sewa dan tahap kebajikan pelajar universiti. Bagi tujuan ini, ujian statistik Pearson correlation digunakan kerana data adalah berbentuk parametrik dan bertujuan untuk melihat kekuatan serta arah hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah tersebut. Seterusnya, hipotesis kedua mula menguji sama ada terdapat perbezaan tahap kesihatan mental pelajar berdasarkan kualiti rumah sewa yang berbeza iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Oleh kerana data kesihatan mental bersifat ordinal dan tidak memenuhi andaian normaliti, ujian Kruskal-Wallis digunakan sebagai ujian bukan parametrik bagi membandingkan perbezaan antara kumpulan. Melalui pengujian kedua-dua hipotesis ini, kajian dapat menilai dengan lebih jelas kesan kualiti rumah sewa terhadap kebajikan dan kesihatan mental pelajar universiti. Untuk mencapai objektif kajian, kami menggunakan instrumen soal selidik yang dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu maklumat demografi, kualiti rumah sewa, tahap kebajikan pelajar, tahap kesihatan mental dan satu soalan terbuka untuk cadangan responden. Responden kajian terdiri daripada pelajar universiti yang sedang menetap di rumah sewa dengan saiz sampel seramai 52 orang. Kaedah persimpulan yang digunakan ialah persimpulan rawak mudah kerana ia sesuai dan praktikal untuk kajian berskala kecil. Sebelum soal selidik diedarkan secara sebenar, kami telah menjalankan ujian rintis atau kita panggil pilot test bagi memastikan soalan adalah jelas, sesuai dari segi bahasa dan mudah dipahami oleh responden. Seterusnya, saya akan terangkan tentang proses pengumpulan data. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik dalam talian melalui Google Form. Kaedah ini dipilih kerana ia mudah diakses, menjimatkan masa dan memudahkan pengedaran kepada pelajar universiti. Soal selidik diedarkan melalui pelbagai saluran dalam talian seperti WhatsApp, media sosial fakulti dan platform media sosial lain. Tempoh pengumpulan data adalah selama 2 minggu dan sepanjang tempoh tersebut kami berjaya mengumpulkan maklum balas daripada 52 orang responden. Selepas data dikumpulkan, semua maklumat telah dipindahkan ke Microsoft Excel dan SPSS untuk tujuan analisis statistik seterusnya. Okey, untuk bahagian penerangan pemboleh ubah terdiri daripada 5 bahagian. Yang pertama adalah bahagian A iaitu maklumat demografi. Terdapat 5 soalan demografi yang telah diberi kepada responden untuk mendapatkan profil asas responden yang akan digunakan sebagai pemboleh ubah kawalan dalam analisis lanjut. Soalan pertama adalah jantina responden. Skala pengukurannya adalah nominal yang bermaksud data ini dikategorikan tanpa susunan tertentu iaitu lelaki atau perempuan. Data ini akan dianalisis dalam bentuk kekerapan dan juga peratusan. Soalan kedua, umur responden. Skala pengukuran adalah ratio kerana ia mempunyai nilai sifar mutlak dan boleh diukur secara berterusan. Data ini akan dianalisis menggunakan min dan sisihan piawaian. Soalan ketiga, tahun pengajian responden iaitu dari tahun 1 hingga tahun 4. Skala pengukuran adalah nominal kerana ia mewakili kategori pengajian. Analisis digunakan sebagai kekerapan dan juga peratusan. Soalan keempat pula adalah responden adalah pelajar yang tinggal di rumah sewa luar kampus, ya atau tidak. Skala pengukuran adalah nominal dan akan dilaporkan sebagai kekerapan dan juga peratusan. Soalan kelima adalah tempoh responden menetap di rumah sewa dalam bulan ataupun tahun. Skala pengukurannya adalah ratio dan akan dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Seterusnya bahagian B, kualiti rumah sewa. Bahagian ini mengandungi 5 soalan.
Semua soalan dalam bahagian ini menggunakan skala pengukuran ordinal, iaitu responden akan menilai berdasarkan tahap persetujuan mereka, iaitu dari sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Soalan ke-6 adalah, rumah sewa saya mempunyai kemudahan asas yang mencukupi seperti air, elektrik dan internet. Pemboleh ubah adalah kemudahan asas. Soalan ini adalah bertujuan untuk mengukur tahap kecukupan kemudahan asas yang disediakan di rumah sewa. Kualiti ini amat penting untuk keselesaan harian pelajar. Soalan ke-7, rumah sewa saya berada dalam keadaan bersih dan terurus. Pemboleh ubah adalah kebersihan untuk menilai tahap kebersihan dan penjagaan rumah sewa yang memberi kesan kepada kesihatan dan kualiti hidup pelajar. Soalan ke-8, kawasan persekitaran rumah sewa saya selamat, tiada risiko jenayah dan juga gangguan dan lain-lain. Pemboleh ubah adalah keselamatan. Soalan ini mengukur perspeksi keselamatan kawasan tempat tinggal, faktor penting dalam menentukan kualiti kehidupan pelajar di luar kampus. Soalan ke-9 adalah, jarak rumah sewa saya ke universiti adalah sesuai dan tidak membebankan. Pemboleh ubah adalah jarak kemudahan. Untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sewa berbanding dengan universiti dari segi jarak dan juga kemudahan asas. Soalan ke-10, pemilik rumah sewa saya memberi kerjasama yang baik jika ada masalah penyelenggaraan. Pemboleh ubah adalah kerjasama tuan rumah. Soalan ini adalah untuk mengukur tahap kerjasama dan responsif pemilik rumah dalam menyelesaikan masalah berkaitan penyelenggaraan. Seterusnya untuk bahagian C iaitu tahap kebajikan pelajar, soalan kami adalah berkaitan keselesaan, pengurusan masa, kepuasan sewa dan kesan akademik pelajar. Skala pengukuran yang digunakan ialah ordinal kerana respon diberikan melalui skala Likert. Ujian statistik yang digunakan pula adalah Pearson correlation kerana kami nak tahu kaitan antara tahap kebajikan pelajar dan kualiti rumah sewa. Untuk bahagian ini pula iaitu tahap kesihatan mental, soalan yang telah kami ajukan kepada responden adalah berkenaan tahap ketekanan, kepenatan, keselamatan mental, kebimbangan dan keseimbangan hidup. Skala pengukuran yang digunakan ialah ordinal kerana respon diberikan melalui skala Likert. Ujian statistik yang digunakan pula adalah ujian Kruskal-Wallis. Bahagian E pula adalah soalan terbuka di mana kami bertanya tentang cadangan dan responden bebas memberi jawapan dalam bentuk ayat. Skala pengukuran yang digunakan adalah nominal. Ujian yang digunakan pula adalah semantic analysis di mana ia akan membantu kami memahami corak cadangan yang kerap diberikan oleh pelajar. Seterusnya, saya akan teruskan pembentalan dengan analisis deskriptif, iaitu yang pertama adalah jantina. Daripada 52 orang responden, majoriti adalah perempuan iaitu seramai 42 orang, manakala lelaki adalah seramai 10 orang. Yang kedua iaitu umur responden. Responden adalah dalam lingkungan umur 20 hingga 25 tahun. Majoriti responden adalah berumur 21 tahun iaitu seramai 21 orang dan diikuti dengan responden yang berumur 22 tahun hingga 25 tahun. Yang ketiga iaitu tahun pengajian. Majoriti responden merupakan pelajar tahun 2 iaitu seramai 40 orang diikuti dengan pelajar tahun 1 seramai 2 orang, pelajar tahun 3 seramai 6 orang dan pelajar tahun 4 seramai 4 orang. Ini menunjukkan pelajar tahun 2 lebih ramai menetap di rumah sewa luar kampus. Yang keempat iaitu status tempat tinggal responden. Kesemua responden yang terlibat dalam kajian ini tinggal di rumah sewa luar kampus. Dapatan ini selari dengan fokus kajian yang telah dijalankan. Okey, yang terakhir iaitu tempoh responden menetap di rumah sewa. Majoriti responden yang menetap di rumah sewa kurang daripada 1 tahun adalah paling ramai iaitu seramai 40 orang, yang menetap selama 1 tahun seramai 6 orang, 2 tahun 3 orang dan yang terakhir iaitu selama 3 tahun adalah 3 orang. Ini menunjukkan kebanyakan pelajar masih baru menyesuaikan diri dengan persekitaran rumah sewa. Seterusnya saya akan teruskan dengan carta dan graf bagi analisis deskriptif. Iaitu yang pertama iaitu jantina. Responden perempuan adalah sebanyak 80.77% dan responden lelaki iaitu sebanyak 19.23%. Yang kedua iaitu umur. Responden yang berumur 21 tahun adalah paling tertinggi dengan peratusan 40.38% dan yang paling sedikit iaitu yang berumur 24 dan 25 tahun iaitu sebanyak 1.92%. Yang ketiga iaitu tahun pengajian. Carta menunjukkan yang paling tinggi responden adalah pelajar tahun 2 iaitu sebanyak 76.92% dan pelajar tahun 1 iaitu paling sedikit 3.85%. Yang keempat adalah carta yang menunjukkan responden yang tinggal di rumah sewa luar kampus iaitu sebanyak 100%. Hal ini menunjukkan semua responden adalah tinggal di rumah sewa. Yang terakhir adalah tempoh responden menetap di rumah sewa kini. Carta PAI menunjukkan responden yang tinggal di rumah sewa iaitu kurang daripada 1 tahun adalah paling ramai iaitu sebanyak 76.92% dan yang paling sedikit adalah responden yang tinggal di rumah sewa selama 3 tahun. Seterusnya, analisis dan keputusan. Analisis hipotesis 1 iaitu parametric test
H6 tiada hubungan signifikan antara kualiti rumah sewa dan tahap kebajikan pelajar, manakala H1 terdapat hubungan di antara kualiti rumah sewa dan tahap kebajikan pelajar. H6 ditolak kerana terdapat hubungan signifikan di antara kualiti rumah sewa dan kebajikan pelajar dengan nilai korelasi iaitu 0.617 lebih besar daripada p-value iaitu 0.001. Hubungan ini bersifat positif sederhana kerana menunjukkan bahawa peningkatan kualiti rumah sewa cenderung meningkatkan tahap kebajikan pelajar. Analisis hipotesis 2 iaitu non-parametric test. H6, tahap kesihatan mental pelajar adalah sama walaupun kualiti rumah sewa yang mereka menetap adalah berbeza. H1, tahap kesihatan mental pelajar berbeza antara kumpulan yang tinggal di rumah sewa dengan kualiti yang berbeza iaitu kualiti rendah, sederhana dan tinggi. H6 ditolak kerana terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kesihatan mental pelajar dengan kualiti rumah sewa iaitu 6.656 lebih besar daripada p-value iaitu 0.036. Kualiti rumah sewa yang berkualiti rendah lebih terjejas iaitu 48.50 berbanding kualiti rumah sewa sederhana iaitu 34.55 dan kualiti rumah sewa tinggi 23.74. Ini menunjukkan bahawa kualiti rumah sewa yang lebih baik memberi impak terhadap kesihatan mental pelajar. Saya akan menyambung pada bahagian cadangan. Berdasarkan dapatan kajian yang kami perolehi, terdapat beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan kebajikan pelajar. Pertama sekali, garis panduan standard rumah sewa pelajar perlu diwujudkan bagi mengelak pelajar menyewa rumah yang tidak selamat atau tidak sesuai. Ini dapat memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan keselesaan pelajar sentiasa terjaga. Yang kedua, sistem penilaian rumah sewa berkala, iaitu sistem penilaian rumah sewa secara berkala boleh dilaksanakan supaya kualiti rumah sewa sentiasa dipantau. Dengan cara ini, pelajar lebih yakin dan pemilik rumah juga lebih bertanggungjawab. Selain itu, senarai rumah sewa mesra pelajar atau verified listing dapat membantu pelajar membuat pilihan dengan lebih selamat dan dipercayai. Hal ini juga dapat mengurangkan risiko penipuan dan masalah rumah sewa. Terusnya, dari aspek kepada perkhidmatan kesihatan mental perlu dipertingkatkan kerana persekitaran tempat tinggal turut mempengaruhi emosi dan kesejahteraan pelajar. Ini dapat membantu pelajar menguruskan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Dan akhir sekali, program kesedaran pemilihan rumah sewa. Daripada program kesedaran pemilihan rumah sewa ini, wajarlah dijalankan supaya pelajar lebih peka dengan terhadap hak, tanggungjawab dan faktor keselamatan sebelum menyewa. Kajian ini menunjukkan bahawa kualiti rumah sewa mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap kebajikan pelajar. Pelajar yang tinggal di rumah sewa berkualiti rendah lebih cenderung mengalami tekanan dan masalah mental berbanding pelajar yang tinggal di rumah sewa yang lebih selesa. Selain itu, faktor seperti kemudahan asas, kebersihan, keselamatan dan keselesaan persekitaran juga dapat memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan pelajar. Dari aspek refleksi, melalui kajian ini kita dapat melihat implikasi jangka panjang terhadap komuniti pada masa hadapan. Sekiranya isu rumah sewa pelajar tidak diberikan perhatian, selain itu terdapat juga risiko dan kesan salah tafsir sekiranya data tidak dianalisis dengan betul. Oleh itu, prinsip ini perlu berhati-hati diaplikasikan dalam membuat keputusan. Secara keseluruhan, kajian ini menggalakkan pemikiran yang lebih matang dan penyelesaian jangka panjang bagi meningkatkan kebajikan pelajar. Sekian, terima kasih. Okey, 1, 2, 3.